Alright, so hari ni kita pergi jumpa supplier, visit balik di Guangzhou. Jadi ni kita bawa kita naik atas dulu. Barang-barang macam ni, steel, aluminium, copper, kita boleh jual dan dia selamat. So barang macam ni nak hantar warehouse, dia sangat bagus. Kita boleh jual buat brand sendiri, jual dekat eBay, jual dekat Amazon. Barang ni tak ada isu copyright, tak ada isu patent, dan buyer sana memang sukalah sebab kualiti dia. Jadi harga kita boleh dapat harga murah kat sini. Kita tengok ni kualiti dia. Ni copper tengok dia berat. Ni memang berat. Bunyi pun kita dah tahu padu. Sikit pun patah gigi. Kalau buat bengkok pun memang susah. This one? Oh, this one 12. So small. So you want this one? Yes, correct. No, This one is only for kunafa. No, I see this size is 12. You Yeah. want 12? Yes, the 12 size but from inside. Jadi inilah lubuk dia, lubuk supplier. Kita check dulu tengok berapa harga hantar ke warehouse. 好像意思吧，买它1 hour. 1 hour. So 150 km.